Hoi hoi hoi. Assalamualaikum semua, petang. So hari ni aku tengah buat video guna setup lain sikit. Open face. Mana jalan lah. Open face, chest mount, okay, tadi cubaan untuk buat laju sikit. Aku nak tengok audio dia capture ke tak. Aku guna DJI Mic Mini plus Osmo Action Pro 5, Osmo Action 5 Pro, FOV lens. Yes. Best je bunyi dia. Tak ada lah. Come best lah, just enjoying the ride. J6 lah. Okay, so aku tak tahulah dia punya audio macam mana, tapi this is just a test. Transmitter punya gain minus 11 tak silap aku, 2.7k, 30 frame per second, normal 10 bit punya color, natural setting, natural color ni. Ya. Itu adalah setting aku. Dan ya, nak siap. Aku 25 sebab saja radar dah ni. Sejak aku servis hari tu baru 963 kilo jalan. Ada lebih kurang lagi 4,000 kilo. 4,000 ke 3,000 lah macam tu. So ya, banyak lagi. So nak tak nak kena bawa motor ni kan rugi pula. Minyak hitam boleh tahan 6 bulannya. Ni aku rasa setahun dah ni. So aku shoot guna 4x3. Audio patut ok sebab mikrofon tu betul-betul depan muka aku, depan mulut aku. Hammer ERC. Ya, kita nak cerita pasal apa? Motor ni tak ada masalah pun. Motor dah banyak buat kot. Dah banyak repair. Bukan buat sikit je, maintenance lah. Oh, PG1. Oh, aduh. Rider sihat. Kena buat BC. Tak buat BC lagi. Nantilah. Telefon bunyi ke? Bukan. Bunyi ke garam motor. Aduh. Well, ya, lambatnya traffic light ni. Aku malas nak edit. Aku just nak download in one go, upload in one go. Biasalah, pemalas. Dia masih boleh pergi kat 14,000 RPM. Sebenarnya dia 13,000 lebih je, 13,500 dah saya aku cut off dia. Walaupun dia tunjuk rasa 14,000 kan, tapi dia tak begitu tepat. Aku tengah risau dengan aku punya Mac Mini ni. Sebab aku tampalkan dengan bateri dekat aku punya visor. Harap-harap dia tak jatuh lah. Harap-harap percentage tu jatuh tu tinggi siut. Oh, Ben Ali. Ya, tak batu puja. 3, 2, 1, go.
depan tak tukar lagi. Nak melenjat tu tayar belakang geli, tayar depan dah usang, dah rekat dahnya. Aku risau lah kalau meletup tepi jalan, mampus aku. Aduh, malas siut. Tayar depan sekarang mahal siut, 200 lebih, tapi nyawa lagi mahal. Kelakar. Tak lah, nantilah carilah. Tak tahu lah fikir tukar tayar apa. Patutnya tukar ni, tapi tak tukar-tukar lagi. Apa masalah aku ni? Aduh, fail lah bro. Aduh. Okay, tak nak menakutkan orang, kita jangan rem kat depan. Kita tahulah kita laju sangat. Oh, ini adalah test lah. Ni shot by 4x3 saja-saja, motovlog. Audio okey tak? Kata okey lah. Minyak motor aku ni ke belakang ni kuat tau. Aku tak tahulah, mungkin sebab aku rasa macam aku dah kena throttle body, nak kena servis ke? Kena bersih lah kot, tapi tak pernah bersih lah kot ni. Tapi masa tu dah overhaul pun baru masa 100,000 kot. Oh well, biarlah. Performance okey lah, tak ada hal lah. Plug pun tak ada hal. Hanya aku punya coolant punya radiator, coolant radiator pun jadah ni. Coolant punya tank, reservoir, tangki spare tu, dia punya L tu dah bocor. So aku dah beli dah baru punya, dan aku tak sempat nak tukar lagi. Aku salah tape je itu. Memang ada bocor lah, confirm lah. Oh well, tak apa. Dia pelan-pelan buat. Alah, umur depan ni perlahan pula. Tak apa. Hari ni hari Isnin, hari paling tak best pergi kerja. Malas siut. Penat siut. Chest speed okey tak? Tahu lah. Anyway, berapu biasalah. Kedai makan tu aku macam tak pernah makan lah. Anzac Tom Yum. Tapi serius lah, aku suka bunyi motor ni. Tapi tak boleh buat lama, kau tak sakit telinga. Lagi-lagi kalau pakai open face kan. Sekarang ni aku pakai open face, memang pekat siut. Lagi ada ni. Itu dah trafik yang paling aku tak suka. Okay lah. Habis merapu motor ni. Aduh, aku rasa aku punya fork depan ni rendah sangat. Dah terhentak-hentak dah ni. Kena adjust balik lah. Ni ada rendah sikit lah. Tapi mungkin aku punya spring tu dah rebound, dia tak begitu bagus. Off topic. Okay guys, itu je lah tu kali ni. Aku saja nak test tengok audio okey ke tak. Mungkin angin banyak sikit kot. Apalah, okey lah, boleh lah. Aku akan upload video ni. Ni aku tak nak menghadap jam dan aku malas nak berapu. Aku berapu kali lagi berapu aku cakap. Okay lah guys, itu je tu hari ni. Macam biasa, komen, like, subscribe. Bye. Assalamualaikum.